dalam satu masa boleh tak buat banyak kopi? Okay, so untuk membalas komen ni, aku nak mula pun aku tak tahu sangat, tapi aku nak cerita sikit lah. Sebenarnya untuk mesin kopi ni, kalau macam aku buat kopi, aku on dia dalam satu sesi tu mungkin aku akan buat dalam 2-3 cawan lah, 2-3 cup. Macam contoh yang sekarang ni dalam mungkin 2 cup kot, sebab ini untuk bawa pergi kerja besok, dan aku akan buat juga untuk cup aku nak minum malam ni lah, sambil-sambil buat kerja, buat editing apa semua. So aku akan buat lah. Jadi untuk mesin ni, kalau untuk pengetahuan lah, untuk mesin Giselle ni, yang macam ni sesuai untuk home user lah. Sebab Giselle pun sekarang dia dah ada keluarkan mesin kopi yang untuk industri punya. So untuk yang macam ni sesuai lah untuk yang dekat rumah. Macam dekat rumah, kalau macam untuk nak buat berniaga boleh, tapi mungkin kena standby siap-siap parti dia. Letak dalam botol kaca macam ni kan. Sebab apa? Sebab takut mesin ni panas. Dia bila panas dia tak boleh nak jalan nanti. Sebab mesin ni dia pakai pressure. Lagi-lagi bila part dekat steam dia tu, dia akan pakai pressure lah. Okay. So untuk masa sekarang, kalau setakat 3-4-5 cawan satu masa, okey je, tak ada masalah lah. Macam untuk dekat rumah kan, tak ada masalah pun. Setakat ni aku guna memang tak ada problem lah. Okay. So memang sesuai lah mesin ni. Untuk dekat rumah memang sangat-sangat sesuai lah. Macam sekarang pun ni aku buat dalam 2-3 cawan juga kan. Okay. So sesuai lah, tak ada masalah pun. Okay. So kalau nak dapatkan mesin ni daripada Giselle yang dah siap grinder, siap ada untuk buat steamer susu, dan ada dia punya brew dia, boleh setting, boleh dah siap setting tau. Dia bukan boleh setting, tapi dia dah siap setting sekali, dah ada preset lah. Dia tinggal tekan atas ni je dah boleh siap kopi. Okay. So nak dapatkan, tengok je dekat bawah.